Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fi darin amin ya rabbal alamin. Telah berkata pengarang kita rahimahullah ta'ala qauluhu ala silatihi. Katanya uh, Syekh Ibrahim Al-Laqani pada matan iaitu ala silatihi. Ai li ajli silatihi, ia ini kerana ataupun sebab kurniaannya. Iaitu pada matan alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi. Jadi matan Jauhar Tauhid ala silatihi. Apa maksud silatihi? Dia kata ay yakni li ajri silatihi, iaitu pujian atas kurniaannya, pemberiannya. Fa'ala ta'lil, fa'ala lil ta'lil, maka ala kat sini untuk makna ta'lil. Alal haddi qaulihi ta'ala, boleh ke kita nak jadikan ala dengan makna ta'lil? Soalan dia, boleh lah. Boleh ke? Boleh. Jawapannya, ala haddi qaulihi ta'ala wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka ala kat sini maknanya kerana sebab sebagaimana firman Allah taala wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana dia telah memberi petunjuk kepada kamu. Al-Baqarah 185. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil hamdi, dan jar majrur. Jar majrur itu bertakluk dengan ham, dengan masdar ham. Jadi bolehlah kita nak taklukkan tempat takluk yang ada makna fi'il seperti masdar ni lah. Okey. Jadi frasa jar majrur itu berkaitan atau bertakluk dengan kalimah alhamd. Iaitu puji-puji itu adalah ala ma'hadakum, atas kurniaan pemberian Allah. Puji-puji kerana kurniaan Allah. Waktu fira faslu bainas masdari wal ma'mul. Lepas tu dia kata lagi, waktu fira fasl baina masdari wal ma'mulihi bil khabar, dengan khabar. Boleh ke kita nak, dekat sini dia kata dimaafkan perpisahan, nak fasal, memisah antara masdar dengan ma'mulnya dengan khabar. Okay, kalau kita tengok kat matan dia kata ini mana masdar dengan ma'mul. Masdar ni pujian tu lah. Ini pujian tu masdar panggil Ini masdar. Alhamdulillah ni masdar lah. Ma'mul dia, ma'mul bagi masdar dia sebab pujian tu, masdar pujian dia. Ma'mul iaitu ma'mul masdar tu sebab pujian tu ala silatihi. Kita puji kerana kurniaan Allah. Jadi kat situ ada namanya faslun. Ada pemisah. Pemisah dia lillah tu dekat lafaz tu. Okey. Dia kata apa? Waktu firafas, dimaafkan, boleh, maksudnya boleh. Waktu firal faslu bainas masdari wal ma'mulihi bi khabar. Boleh kita jadikan pemisah antara masdar dengan ma'mulnya dengan pemisah oleh khabar. Yang memisahkan tu adalah khabar. Li'anna zalika, kerana apa? Yughtafaru fi jari wal majrur. Kerana hal itu dibenarkan dalam jar majrur. Misal tu jar majrur. Wa ba'duhum jumlatul khabaran ba'dal khabar. Ada pendapat ulama lain kata i'rab alhamdulillahi ala silatihi. Itu i'rab dia apa? Alhamdulillahi ala silatihi. Alhamdu tu mubtada. Lepas tu selepas tu adalah khabar pertama dan khabar kedua dia. Lillahi khabar pertama, ala silatihi khabar kedua. Ataupun boleh juga kita kata alhamdu ala silatihi lillah. Itu sepatutnya macam itulah. Tak apa pemisah lah. Macam tu kita jadikan alhamdu ala silatihi lillah. Boleh juga kalau kita nak takdirkan dia cakap macam tu, tak jadi pemisah. Dan ala silatihi jadi khabar pertama, lillah jadi khabar kedua. Boleh. Ada ulama yang menjadikan selepas alhamdu tu dekat matan tu adalah jadi khabar, ba'da khabarin kata. Fa yakunu musannifu qad hamida. Dia kata fa yakunu musannifu qad hamida awalan. Fayakunu musannifu qad hamida awalan fi muqabalati zat.
summa hamida saniyan fi muqabalati salat salati. Maka pengarang telah memuji Allah pertama kali, pada yang pertama tu kali kerana zat. Jadi dia puji zat. Alhamdulillahi, dia puji zat. Lepas tu alhamdulillahi ala silatihi. Lepas tu puji yang kedua, kali kedua tu fi muqa qad hamidal awalan fi muqabalati zat summa hamida saniyan fi muqabalati sifat. Silat. Silati. Puji yang kedua tu dia kata, kemudian memuji Allah, musannif memuji Allah lagi sekali lagi kerana kurniaannya. Okay. Summa inna salat. Summa inna salata bi kasri sad jam'u silatin. Kemudian dia kata, kemudian sungguhnya solata tu dengan kasrah sad dan jam'u silah, iaitu kata jamak bagi silah. Apa tu maksud silah? Wahia atiyatu bima'na syai'il mu'ta. Wahia atiyatu bima'na syai'il mu'ta, sesuatu yang diberi. Kama huwa mutabadir, iaitu apa tu maksud silah? Iaitu pemberian dengan makna sesuatu yang diberikan sebagaimana yang terlintas secara mutabadir, secara langsung. Secara terus kita tahu makna silah tu adalah, maknanya adalah uh, bermakna syai'il mu'ta. Atau bermakna al-i'ta'i wa huwa al-aula. Ataupun boleh kita maknakan silah tu dengan makna bermakna al-i'ta'i wa huwa al-aula. Dengan makna i'ta'. Atau dengan makna masdar lah, kita bagi makna masdar iaitu beri saja, beri. Dan makna ini, yakni dengan makna i'ta', lebih utama. I'ta' lebih utama. Kita maknakan silah dengan makna i'ta' itu lebih utama. Kenapa lebih utama? Kerana ia musannif. Okay. Kerana ia ini musannif, li'annahu hamdun, kerana ia musannif hamdun ala sifatil maula bila wasitah, iaitu puji atas sifat Tuhan tanpa sifat maula, sifat Tuhan tanpa perantara. Iaitu dia puji akan Allah atas sifat Allah terus tanpa wasitah. Dia puji bukan kerana pemberian Tuhan, tapi dia puji kerana nak puji Tuhan. Nak puji sifat Tuhan, sifat yang memberi, sifat yang yang memberi, sifat beri, sifat berilah bila wasitah, tanpa sama ada Tuhan memberikan kurniaan ataupun tidak, dia tetap puji. Itu yang lebih dia kata kat sini, kerana ia musannif memilih itulah, memuji dengan cara macam tu, iaitu dia puji atas berinya Tuhan, sifat berinya Tuhan. Itu dengan makna i'ta', bukan syai'il mu'ta', tetapi dengan makna i'ta'. Jadi bezakanlah, ada puji dengan makna syai'il mu'ta', dengan silah dengan makna syai'il mu'ta', iaitu kurniaan ataupun pemberian. Puji Tuhan sebab dia beri, sebab kerana dia beri. Ada yang orang puji Tuhan kerana dia ada sifat beri. Walhamdu ala syai'il mu'ta', hamdun ala sifatin biwasitah. Sedangkan pujian kerana sesuatu yang diberikan adalah pujian terhadap sifat dengan perantara. Kalau dengan makna silah, dengan makna syai'il mu'ta', itu kita buat perantara lah. Bila Allah beri baru puji. Okey, bukan puji sifat Tuhan terus, tapi puji sebab pemberian dia. Wa inna makhtarul hamdul muqayyad ala mutlaq. Tapi ada juga yang memilih inna makhtarul hamdul muqayyad, ada yang memilih puji dengan makna syai'il mu'ta'. Memilih dengan makna muqayyad lah. Muqayyad ni maksudnya dikaitkan alam mutlak. Daripada dia orang pilih puji semata-mata, puji atas sifat beri saja. Ada yang kenapa pilih pemberian dulu baru dia orang puji? Okey, kenapa? Wa inna makhtara hamdal muqayyada 'ala al-mutlaq. Okay. Dan sungguhnya pengarang memilih pujian yang muqayyad, boleh juga terikat dengan sesuatu yang berbanding dengan mutlak. Tak puji dengan puji mutlak. Alhamdulillahi 'ala silatihi tu, puji Tuhan atas pemberiannya.
Dia kaitkan. Kenapa Syekh Ibrahim Laqani, pengarang matan ni, matan Jawhar Tauhid, dia buat puji macam tu. Pujian ala silatihi, pujian bagi Allah ala silatihi, kerana pemberian dia. Kenapa tak alhamdulillah saja ataupun mutlak saja? Kenapa nak muqayyad? Kenapa nak kaitkan dengan silatihi? Okey, kenapa dalam nazam tu ada lafaz silatihi? Katakan wa inna makhtarul hamdul muqayyad ala mutlaq li'anna al muqayyad afdalu min al mutlaq. Okey, kat sini jawab kerana yang muqayyad lebih utama daripada yang mutlak. Dari satu sisi lah. Jadi kenapa boleh dikaitkan dengan puji atas pemberian nikmat itu lebih afdal pula? Okey. Kenapa lebih afdal dia kata? Kerana seorang diberi fa innahu yusabu 'alal muqayyadi sawaba al-wajibi li kaunihi fi muqabalatin nikmah. Kerana fa innahu yusabu, kerana seseorang diberi pahala atas pujian muqayyad, 'alal muqayyadi, atas pujian muqayyad. Sawabal wajibi, sama ada dengan pahala seperti amalan wajib, kerana ia likaunihi fi muqabalatin nikmat, kerana ia sebagai balasan terhadap nikmat. Jadi kita ni wajib membalas nikmat. Kita wajib balas nikmat. Jadi kita puji atas pemberian dia. Allah beri kepada kita, kita pun Allah beri kita nikmat sihat. Kita pun puji, iaitu kita pun solat. Guna nikmat yang sihat ni kita pun menunaikan solat. Itu kan perkara yang wajib. Wajib kita bersyukur secara wajib. Daripada syukur wajib, syukur yang sunat lah. Jadi kita puji Tuhan sebab pemberian dia. Muqabil nikmat. Ada yang ulama pilih macam itulah. Dia pilih memuji dengan muqayyad. Tuhan beri baru dan dia orang puji. Itu lebih afdal dia kata. Seperti mana nampak dia buat contohlah ka fahuwa ka adail duyun. Maka ia seumpama menunaikan hutang. Fa ba'duhum zahaba ila. Tadi kita buang contoh tadi, kita ambil contoh ni lah. Fahuwa ka adail duyun, maka ia seumpama menunaikan hutang. Fa ba'duhum zahaba ila annal mutlaq afdal. Kalau orang hutang kat kita, adakah wajib dia bayar hutang tu? Iyalah, mestilah wajib dia bayar hutang tersebut. Seperti itulah kalau orang Allah memberi nikmat kepada kita, wajiblah kita balas balik. Itu namanya muqabil nikmah dia. Muqabil nikmah. Wa ba'duhum zahaba ila anna al-mutlaq afdal. Dan ada pula sebahagian yang ulama. Jadi kalau kita tengok contoh penghutang tadi, orang bagi hutang, wajiblah dia bayar balik. Wajib kat situ. Kita dapatlah pahala wajib. Dapat pahala wajib. Sebab dia muqabil nikmah namanya. Tapi ada juga wa ba'duhum zahaba ila anna mutlaq afdal. Ada juga yang kata sebahagian ulama berpendapat bahawa yang mutlak, puji mutlak itu lebih afdal, bukan sebab muqabil nikmah, tapi memang puji Tuhan. Wa qawluhu summa salamullahi ila akhirih. Dan perkataan musannif, kata pengarang, summa salamullahi ma'salatihi ila akhirih. Ilah tu maksudnya ila akhirih. Yahtamilu an takuna summa li istinaf, kemungkinan diandaikan summa tu, yahtamilu an takuna summa, summa itu lil istinaf, untuk istinaf, iaitu permulaan ayat baharu. Wa yahtamilu an takuna lil atfi, dan boleh juga kita andaikan summa tu, kita kemungkinankan juga ia untuk ataf, iaitu sambungan saja. Wa alasani yahtamilu an takuna li tartib zikri wa an takuna li tartib rutbi. Kalau kita ambilkan summa tu jadi ataf, boleh kita kata dia untuk pendapat kedua, dia susunan menjadi boleh kita kata untuk tertib zikri. Kalau kita cakap summa tu bukan istinaf, tapi summa tu ataf. Jadi ataf apa? Ataf boleh untuk ditertib zikri ataupun ditertib rutbi. Dan pada pendapat kedua, yang ini kita jadikan summa ataf, boleh jadi ia untuk susunan sebutan tertib zikri saja. Iaitu sebut sajalah, sebut semata. Wa antakuna li tertib rutbi, dan boleh juga untuk susunan darjat. Rutbi ni darjat lah. Tertib rutbi, itu tertib sungguh lah. Lianna rutbata ma yata'allaku bil makhluki min salati wassalam. Kerana kedudukan perkara yang berkait dengan makhluk berupa selawat dan salam. Selepas dia dah puji Allah, dia tak summa. Summa tu nak bagi tahu
Tadi martabat lain, Tuhan, martabat Tuhan. Sekarang nak cerita tentang makhluk pula, martabat makhluk. Itu dia kata, ditertib rutabi. Lianna rutabatan ma yata'allaku bil makhluk minas salati wassalam. Kerana kedudukan. Wassalam. Kerana kedudukan perkara yang berkaitan dengan makhluk berupa selawat dan salam. Sebab selepas Ummah ni kan cerita selawat dan salam pula. Iaitu berkaitan dengan makhluk. Okey. Mutaakhiratun wa mutarakhiyatun. Itu adalah terkemudian dan jauh dari segi kedudukan. Itu senggang lama lah. Apa tu? Itu nak bagi tahu selepas dia puji Tuhan, dia nak selawat pula kepada makhluk lah. Itu namanya tertib rutabi. An rutbati ma yata'allaqu bil makhluk yata'allaqu bil khaliq. Bil khaliq min al basmalati wal hamdalah. Berbanding kedudukan perkara yang berkait dengan khaliq, dengan Allah, iaitu basmalah dan hamdalah. Itu martabat lain, martabat Tuhan. Sekarang nak masuk, dia letaklah summa. Dia nak letak martabat puji kepada makhluk pula. Dia puji pula salawat dan salam kepada makhluk. Ya, dia letak summa tu lah. Bihasabi ma'indahu ta'ala kama yushiru bihi idafatu lahu. Okey, wa ma'na salam. Okey, sekarang masuk wa ma'na salam. Dan makna salam, tadi nak cerita summa saja. Wa ma'na salam. Apa tu maksud salam? Dan makna salam, salamillahi tahiyyatuhu la ifah bihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan makna salam Allah. Apa maksud salam Allah? Jadi salam ni ada daripada pihak Allah, pihak malaikat, pihak manusia. Salam pula. Itu selawat. Ni cerita salam. Dan makna salam iaitu penghormatan. Salam itu ini penghormatan lah. Jadi selawat baru dia cerita lah. Dia cerita salam dulu. Biasa orang selawat dulu, baru salam. Ni salam dulu. Dan makna salam Allah iaitu penghormatan. Tahiyah. Yang layak baginya Nabi SAW. Layak bagi Nabi SAW lah. Kesejahteraan tu, salam ya. Keamanan. Bihasabi ma'indahu ta'ala kama yushiru bihi idafatuhu lahu ta'ala, sesuai dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala sebagaimana ditunjukkan oleh penisbatannya kepadanya. Okay, fal matlubu tahiyatul uzma balagatid darajatil quswa. Maka yang diminta adalah penghormatan yang agung. Salam Allah tu maksudnya apa ya Allah? Iaitu kita meminta penghormatan yang agung yang mencapai darjat paling tinggi. Fatakunu a'zamu tahiyyah, maka ia menjadi penghormatan yang paling agung. Lianna sallallahu alaihi wasallam a'zamul makhluqat. Kerana sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling agung. Wal muradu bit tahiyyah fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksudkan wal murad bit tahiyyah fi haqqi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksudkan dengan penghormatan bagi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kama afadahu Sanusi fi syarhil Jazairiyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Sanusi dalam syarah Jazairiyah, syarah bagi Jazairiyah, an yusmi'ahu kalamahu qadim adal ala raf'il maqamihil azim. Itu apa maksud tahiyah? Penghormatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu? Makna tahiyat Allah atas Nabi tu apa? Iaitu bahawa Allah memperdengarkan kepada, Imam Sanusi kata bahawa Allah memperdengarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamnya Allah yang qadim, yang menunjukkan ketinggian makam baginda yang agung. Walam yarta walam yartadi walam yartadi ba'duhum tafsir as-salami bil aman, dan sebagaimana sebahagian ulama tidak menerima wala ba'duhum tafsir. Jadi ulama tidak reda, ada yang tak reda lah. Dan sebahagian ulama tidak menerima, tak reda tafsiran salam sebagai keamanan. Jadi salam ni kita terjemah ataupun kita tafsirkan dengan aman. Ada ulama yang kata tak boleh kita nak cakap macam tu. Tak boleh nak kata Nabi dah tak aman. Nabi tak aman. Jadi tak boleh. Wa in zakarahu Sanusi wa ghairuhu, meskipun ia telah disebut oleh Imam Sanusi dan selainnya. Li'anna rubbama, kenapa pula tak boleh nak tafsirkan salam tu dengan makna aman, keamanan? Li'anna rubbama asy'ara bimazinnatil khauf. Mana tu? Rubbama asy'aru. Okay. Asy'ara bimazinnatil khauf, kerana ia mungkin memberi gambaran wujudnya sangkaan adanya rasa takut. Jadi takut orang sangka Nabi ni memang ada rasa takut.
Padahal Nabi itu yang gagah, perkasa, agung, agung pula. Yang gagah, tiada rasa takut. Okey. Jadi itu kan ada ulama dia tak nak tafsirkan salam tu dengan makna aman. Seolah-olah Nabi tak aman pula. Mazinnah kata. Lianna rubbama ash'ara bi mazinnatil khauf. Kerana ia mungkin memberi gambaran wujudnya sangkaan mazinnah adanya rasa takut. Sangka Nabi ni ada rasa takut. Ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bal wa atba'ahu atba'ahu la khaufun ahu. Jadi ataf kepada Nabi ya. Anna Nabiya Nabi Nabiya sallallahu alaihi wasallam bal wa atba'a lah atba'a Nabiya atba'a la khaufun alaihim. Padahal Nabi ni padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pengikutnya pun bukan Nabi je pengikut dia pun tidak ada rasa takut ke atas mereka sebagaimana firman Allah lah inna awliya illahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sungguhnya para wali Allah itu, nak para wali pun dah tak ada rasa takut dah. Tak ada rasa takut um, dan tiada rasa bersedih. Naam ya khafu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tapi ya benar Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa takut ya khafu sallallahu alaihi wasallam wa khauful mahabatin wa ijlal. Tetapi itu adalah rasa takut dengan kehebatan dan pengagungan. Falidzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la akhwafukum minallah." Sungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu. Jadi takut kat situ takut mahab. Takut apa tadi? Takut keagungan lah. Takut keagungan ataupun kehebatan mahabatin wa ijlal. Wa in kila inna salamul yuakhiru anis salah. Masuk bab barulah. Masuk masalah baru. Fa in kila kalaulah dikatakan inna salamal yuakhiru anis salah. Dia kata. Maka jika dikatakan sungguhnya salam itu diakhirkan selepas selawat. Kenapa musannif mulakan salam dulu baru solat? Baru selawat Kenapa? Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma'salatihi. Kenapa kena salam dulu baru solat dalam matan tu. Kenapa tak buat kama jara bihi urfu al istimal? Kenapa musannif tak buat sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan dalam penggunaan yakni selawat dulu baru salam? Kenapa? Kenapa tak buat macam tu? Sebagaimana ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallim taslima alaihi wasallimu taslima. Sebagaimana firman Allah itulah surah Ahzab ayat 56. Fama bala musannifu qaddamahu alaiha. Maka mengapa pengarang Imam Ibrahim Laqani mendahulukan salam daripada selawat? Kenapa? Kenapa tak ikut macam ayat Quran tu? Iaitu Allah kata ya ayyuhallazina amanu sallu selawat dulu alaihi kepadanya kepada Nabi wasallimu taslima dan selawatlah kesejahteraan kepadanya ujiba. Jadi Syekh Ibrahim Al-Baijuri pun jawablah dia kata ujiba bi anna zalika lidaruratil nazmi. Hal itu kerana keperluan susunan nazam struktur ayat ataupun syairilah ala annahu asyara bilutfi. Tapi kat situ dia kata kat sini ada yang takik sikitlah ala annahu asyara bilutfi. Di samping itu pengarang tu Imam Ibrahim Laqani sambil itu juga memberi isyarat asyara bilutfi, isyarat dengan halus ila anna rutbatat ta'khir. Dia kata apa? Inna ila anna rutbatat ta'khir, bahawa kedudukan asal dalam salam adalah selepas takhir adalah selepasnya haisu adkhala ma'a ala salati, kerana beliau memasukkan ma'a. Jadi kalau kita tengok dalam
Dia ada ma'a. Alhamdulillahi ala silatihi. Summa salamullahi ma'salatihi. Jadi masalah dia, kenapa dia salam dulu, baru selawat? Jadi kat situ ada namanya ala asyara bilutfi. Ada perkara yang halus dia itu ditulis ma'a kat sini. Apa kegunaan ma'a tu? Kenapa tak buat macam biasa je, selawat dulu baru salam Okey. Imam Ibrahim Baijuri dijawab, dia kata fama bala musannif qaddamahu alaiha ujibu bi anna zalika li darurah nazam. Pertama kerana darurah nazam. Itu yang dimulakan salam baru selawat. Lepas tu yang kedua ala annahu asyara bi lutfi. Kat situ sebenarnya ada isyarat yang halus. Ila anna rutbata huhu takhir. Bahawa kedudukan asal salam adalah selepas haisu adkhala ma'as salam ma'as solah. Bahawa kedudukan asal iaitu salam adalah selepas kerana beliau memasukkan lafaz ma'a kepada salawat. Wahia tadkhulu alal matbu'. Sedangkan ma'a tu, kata belajar nahu kita, ma'a tu kita guna untuk apa? Sedangkan lafaz ma'a itu biasanya masuk pada yang diikuti, bukan yang mengikut. Ma'a masuk pada matbu', bukan tabi'. Eh? Okay, faham. Jadi ada ma'a kat situ. Ma'a tu biasanya dia kata wahia tadkhulu alal matbu'. Wahia tadkhulu alal matbu'. Maksudnya apa? Sedangkan lafaz ma'a tu dia guna tu, guna ma'a itu biasanya masuk pada yang diikuti, bukan yang mengikut. Ma'a masuk pada matbu', bukan tabi'. Yuqalu ja'al waziru ma'a sultan. Akan nampak juga kita dah buat contoh. Jadi Syekh Ibrahim Bajuri buat bagi contoh. Ja'al waziru ma'a sultan. Seperti dikatakan, menteri datang bersama sultan. Menteri datang bersama sultan. Dunal aks. Dan bukan sebaliknya. Jadi orang tak kata sultan datang bersama menteri. Dan bukanlah kita kata sultan tu lebih kecil ataupun menteri itu lebih agung daripada sultan. Tidak macam tu. Tapi kegunaan ma'a kat situ. Nak menunjukkan sultan tu yang terkedepan lah. Duna aks. Okay. Jadi tak adalah persoalan dekat kenapa dia mulakan salam daripada salawat dulu. Sebab kat situ ada ma'a. Kegunaan ma'a tu. Wallahu a'lam. Itu lah.